Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam majlis pelajaran bulan STEM. Saya Munifah Afia binti Muzaffar dari Lestas Campus Studio TV PSS SK Kanta Permai. Baiklah kawan-kawan, majlis akan bermula. Jom kita saksikan. Ataupun tidak langsung dalam pembinaan wilayah ini. Terima kasih kepada guru-guru yang bekerja keras untuk memastikan semua aktiviti dekat sekolah berjalan dengan lancar. Apakah impak yang cikgu harapkan daripada majlis bulan STEM ini? Baiklah, apa yang cikgu harapkan ialah satu, meningkatkan minat murid kita terhadap bidang STEM. Di samping kita menunjukkan bakat dan juga potensi murid. Yang kedua, kita pihak sekolah ingin membina jalinan komuniti bersama komuniti dan masyarakat setempat. Sebab kita juga akan panggil pihak agensi luar untuk bantu kita dalam bidang aktif STEM. Di samping, yang paling utama ialah membudayakan pembelajaran berasaskan projek. Sebab STEM ni banyak tentang math, sains dan juga bentuk. Jadi kita nak murid tu hands on. Sendirilah, pengalaman sendirilah. Saya itu sajalah cikgu harapkan untuk bulan STEM pada tahun ini. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini sahaja majlis kita pada hari ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye!